Ush, aku nak tanya. Okey. Satu soalan. Boleh? Sekarang kan tengah musim mengundi kan? Okey. Antara BN dengan PH. Mana kau undi? Oh, antara BN dengan PH mana aku undi? Ha. Dia bergantung pada performance. Ikut pada performance masing-masing. Ha. Kalau performance dia bagus, persembahan dia bagus, kita undi. Takut tersingkir. Takut macam B-stage. Yang sedap, tak dapat undi, balik. Oh, balik tu macam dia balik kampung ke balik ke mana? Dia ikut juga niat dia. Kalau nak jaga mak kat kampung, balik kampung. Okey, kalau macam mak dengan ayah kan. Ah. Siapa yang kita patut jaga betul untuk dapat pahala lah? Kita tahu mak syurga bawah tapak kaki. Ha. Kalau ayah mungkin bawah tapak kaki mak juga. Main tapak kaki lah. Oh, tapi kalau tapak kaki tu, kita boleh lah kalau contoh nak pergi massage ke, nak jalan-jalan kat taman tu ke. Massage tapak kaki, kena tapak kaki tu. Ha. Oh, yang tu bahaya sikit. Kenapa Itu bahaya sikit. Kadang-kadang selalu kena serbu. Serbu? Kena serbu. Oh, dia kena serbu macam mana? Masuk lokap. Masuk lokal. Tapi lokap tengok kesalahan dia juga. Oh, dia tu kesalahan. Kadang-kadang ada kesalahan mencuri. Ada kesalahan merompak. Okey, kalau macam merompak duit rakyat. Kena tangkap. Merompak duit rakyat kena tangkap. Boleh kena tangkap. Tapi ikut pilihan raya baru, boleh keluar balik. Bergantung pada undi tadi balik.